Kita expect 3-4 jam nak masuk Arafah tu. Tapi Allah datangkan hikmah 15 minit sampai Allahu Akbar. Banyak pengajaran kita kalau kita lihat daripada satu persatu tu perjalanan kita. Contoh, perjalanan kita di Arafah tu semut kan. Daripada Mina tu ke Arafah hanya makan masa lebih kurang 15 minit boleh. Kita expect 3-4 jam nak masuk Arafah tu. Sebab apa? Sebab jalan jam. Tapi Allah datangkan hikmah 15 minit sampai Allahu Akbar. Orang yang 3-4 jam nak sampai masuk Arafah. Allah mudahkan jalan ke Arafah. 15 minit sampai. Sampai di Arafah, okeylah kita duduk, dapat makan. Kemudian dapat dengar khutbah Arafah. Sampai ke lewat petang nak masuk maghrib, ada yang berdoa, sampailah dan sebagainya. Tetapi Allah uji dekat mana tuan-tuan. Allah berikan satu hadiah, yang mana hadiah tersebut merupakan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk bermabit di Muzdalifah tu sampailah waktu matahari terbit, apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sunnah kita dapat. Walaupun kita alamak semakin panas, bas tak ada dan sebagainya. Tapi ingat Allah kata apa? Di sepanjang kamu turun daripada Arafah, afattum min Arafat, selesai urusan di Arafah, bermulalah urusan kamu untuk nak tengok sama ada kita ini adakah nak meneruskan kita punya ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kita mengeluh dengan apa yang telah Allah uji kepada kita.